Hai, Assalamualaikum. Pernah tak korang rasa soalan math SPM sekarang ni lain macam kan? Rasa macam susah sikit atau pelik? Kalau ya, korang tak keseorangan. Hari ini kita akan sama-sama bongkar kod rahsia di sebalik peperiksaan math SPM yang terkini ni. Soalan ni kan, saya rasa ni soalan paling popular lah dalam kalangan pelajar SPM sekarang. Betul ke math SPM makin susah? Kenapa rasa macam nak jawab tu mencabar betul? Korang bukan setakat rasa tapi memang boleh rasa debaran tu setiap kali selak kertas soalan kan? Okey, dengar sini. Korang tak berhayal. Perasaan tu 100% betul. Peraturan permainan untuk Maths SPM ni memang dah berubah. So, jom kita tengok apa sebenarnya peraturan baru yang korang wajib tahu ni. Baik, perubahan pertama dan yang ni paling besar sekali. Kita dah beralih daripada zaman hafal formula semata-mata. Sekarang, game dia adalah sejauh mana korang boleh berfikir melangkaui apa yang tertulis dalam formula tu. Dan inilah dia hero kita, KBAT atau Kemahiran Berfikir Aras Tinggi. Fikir macam inilah senang. KBAT ni bukan pasal apa yang korang tahu, tapi bagaimana korang guna apa yang korang tahu tu. Dia bukan lagi test memori, tapi test aplikasi. Boleh tak korang ambil konsep-konsep math yang dah belajar dan selesaikan satu masalah yang korang tak pernah nampak pun sebelum ni? Itu KBAT. Kalau dulu, zaman abang kakak kita, mungkin cukup kalau kita hafal semua formula dari kulit ke kulit buku teks tu. Tapi, zaman sekarang dah lain. Game dia sekarang adalah aplikasi konsep. Maksudnya, korang kena pandai kaitkan satu topik dengan topik lain, lepas tu guna pula dalam situasi dunia sebenar. Itulah beza paling ketara. Dan jangan main-main ya, perubahan ni bukan sikit-sikit. Sekurang-kurangnya 20% daripada soalan exam sekarang ni adalah soalan kebat. So, fahamkan betul-betul. Nak kuasai kebat ni bukan lagi pilihan, tapi satu kemestian kalau korang nak skor A. Wajib. Okey, settle bab kebat. Jom kita beralih ke trend nombor 2. Yang ni pula pasal strategi. Sebab sekarang ni, kita bukan lagi study untuk satu exam maths, tapi kita kena ada strategi untuk dua kertas yang sangat berbeza. Tengok jadual ni, nampak kan beza dia? Kertas 1, 40 markah, objektif. Dia macam ujian saringan je nak tengok asas korang dari tingkatan 1 sampai 5 tu kukuh ke tak. Tapi, kertas 2, yang ni lah kingmaker dia, 100 markah subjektif dan fokus dia lebih berat pada topik-topik advance tingkatan 4 dan 5. Dekat sinilah penentu korang dapat A ke tak. Kena tunjuk jalan kerja yang kemas, tersusun dan logik. Okey, trend yang ketiga pula, cara soalan tu disampaikan. Percayalah, ia bukan lagi sekadar nombor dan simbol yang kering atas kertas tu. Sekarang, dia dah jadi lebih menarik. Inilah dia, naratif panjang. Apa benda tu? Senang cerita, korang kena jadi macam detektif. Tugas korang bukan lagi terus jawab soalan, tapi kena baca satu cerita, fahamkan situasi dia dan cari apa masalah matematik yang sebenarnya tersembunyi dalam cerita tu. Kena siasat dulu. Dan cerita-cerita ni bukan cerita dongeng tau. Ini semua senario dunia sebenar. Korang mungkin kena tolong kira cukai atau buat bajet untuk pengurusan kewangan ataupun selesaikan masalah rangkaian logistik. Ini bukan lagi matematik dalam buku teks semata-mata. Ini matematik untuk kehidupan seharian. So, macam mana nak selesaikan kes ni? Relax, jangan panik. Ikut je misi 3 langkah ni. 1. Rungkai cerita. Baca dan fahamkan apa yang tengah berlaku. 2. Cari petunjuk matematik. Highlight semua nombor, semua data penting. Dan 3. Bina model. Tukarkan cerita tadi kepada ayat matematik atau formula yang betul untuk selesaikan masalah tu. Senang kan? Okey, jadi kita dah nampak 3 trend utama. Kebat, strategi 2 kertas dan soalan berbentuk cerita. Sekarang, bahagian paling penting. Macam mana kita nak guna semua maklumat ni untuk buat satu plan tindakan yang confirm boleh bantu korang berjaya. Inilah dia pelan tindakan korang. 3 benda je kena fokus. Pertama, tolonglah kuasai konsep. Jangan setakat hafal formula. Kedua, dominasi topik-topik tingkatan 4 dan 5. Ingat, kertas 2 tu penentu A korang. Dan yang ketiga, banyakkan latih to be. Tukarkan soalan cerita tu kepada ayat matematik. Buat 3 benda ni, insya-Allah korang on track. Jadi, jelas kan? Peperiksaan Math SPM sekarang bukan lagi pasal siapa paling rajin hafal, tapi siapa yang paling pandai berfikir. Soalan terakhir saya untuk korang. Adakah korang bersedia untuk berhenti jadi mesin jawab soalan dan mula berfikir macam seorang ahli matematik yang sebenar? Sebab jawapan kepada soalan tu
akan menentukan kejayaan korang.